Kita menurun bukit ditemani air bukit. Misi turun bukit Panau. So kalau turun ni kita mungkin boleh pelan-pelan. So tayar kita pakai tayar off-road, so kita dah confident sikit. Sebelum ni kita pakai tayar on-road, memang licin lah kalau dekat permukaan simen ni. So ni ada lebih pada grip, so kita berani sikit lah. So mungkin kita nak fly drone sikit sini. So kita guna hover ya, hover A X1 Pro. Kita buat follow mode, flat dan medium distance. Current mode, follow. Middle, follow. Dia ada follow kita sampai ke bawah. Misi turun bukit. Belakang. Alright. Jauh. Kita turun bukit Panau. Dekat tanah merah Kelantan. Kita punya buat jadi kita nak betulkan kita punya bagi dia boleh. Ini Insta360 Go Ultra. Nak bagi dia tunduk sikit. Tak nak dia mendongak sangat. Kita turun, jom. Sambung turun. Guys, jom. So ni rupa trail Bukit Panau. So dia ada dua laluan. Satu laluan off-road ataupun laluan hutan, jungle, trekking. Yang ini pavement ataupun yang ini dia bersimen. So kita slow-slow sikit, ada orang. Santai. Pinjam boleh? Pinjam? Boleh. Biasa. Jimat tenaga sikit lah. Jimat tenaga banyak. So kat sini ada macam laluan air. So laluan air bukit ni dia tembus kat sini dan dia masuk dekat trail. Jadilah trail ni macam air terjun. Dia jadi laluan air.
Air jernih ni, minum air bukit ni sedap ni, sejuk. Sedap bunyi air menderu dia kan. Memang rasa feeling sangat kan. Tenang. 500 meter. So kita cuba laju sikit. Kan kawasan mendatang kita boleh laju sikit lah. Laju pun berapa kilometer sejam je, tak lagi sangat. So ni antara laluan yang pacak dan agak panjang. So kita pelan-pelan sikit. So walaupun kita dah pakai tayar off-road, masih rasa risau jugalah kan. Sebab takut dia jalan tengah basah, licin. So kalau ada lumut ataupun daun-daun kering yang besar, kita risau dia boleh jadi slip, boleh spin, boleh slippery lah, licin lah. Jadi kita kena pelan-pelan sikit. So kita menurun bukit ditemani air bukit. Memang cantik lah. Adjust kaki sikit. So slow sikit. Ni dah kawasan basah, licin, dah berair. Ada daun-daun kering yang berlumut sikit. Ni ada bekas, mungkin ada kereta pekerja pernah naik atas kan. Orang bawa barang, pekerja apa nama tu, pencawang telekomunikasi. So ini kita bawa slow-slow sikit. Kita mesti ada rasa kegusaran sikit di sini. Dia agak pacak dan banyak daun kering yang risaukan kita. Kita ambil laluan yang kurang sikit daun kering, air mengalir sikit je. So nak kaki sikit. Ni ada lagi laluan pacak. Pacak kedua. Feeling. So kalau bawa budak-budak ni rasa boleh lah, tapi makan masa sikit lah. Sebab budak-budak dia mungkin penat. Sebab penat, kita kena banyak berhenti dan kena naik slow-slow. Ada lagi laluan pacak. Santai, memang santai. So ini antara bukit, kalau ada awan kapet, memang satu destinasi yang sangat berpotensi lah. Sangat berpotensi. Jadi ada banyak checkpoint, tempat kemah apa semua, kita boleh berkemah, berpiknik, berbarbecue semua. Boleh turun sini. Dah sampai.